Okey. Ini aku tak tahu dah bangsa apa ni, tapi dia cakap orang Melayu pun tak nak berniaga. Tak payah salahkan orang lain. Bangladesh, China pun semua berniaga juga. Pilihan atas kita. Yang penting ada lesen berniaga. Aceh pun ramai dah apa ni dia kata ni. Aku pun tak nampak lah kan. Okey. Tapi you can adjust the comment sticker apa ni? Sekejap. After recording. Okey. Aku baru pertama kali buat reply macam ni kan. Aku pun tak berapa pandai lah. Inilah aku nak beritahu kat Aceh ni. Sejak bila Aceh, warga Indon yang boleh berniaga runcit dekat Malaysia ni? Cuba kau beritahu aku. Sejak bila? Sejak bila warga Aceh, rakyat Indonesia yang boleh berniaga kedai runcit di Malaysia? Sejak bila? Tu yang pertama. Yang kedua, kau datang ke Malaysia ni, kau melalui jalur yang sah ataupun lalu lorong binatang? Yang ketiga, aku nak beritahu, orang Melayu nak berniaga ke, nak melungkup ke, nak terberak ke, nak terbalik ke, kami punya pasal lah. Ini negara kami, Malaysia ni negara kami, bukan negara Aceh. Aceh tu tempat kau di Aceh. Kalau kau betul pandai berniaga, kalau kau betul memang keturunan berniaga, cerdik, bijak, kenapa kau tak majukan negara kau? Kenapa kau tak berniaga kat Aceh? Kenapa kau nak jadi pendatang haram berniaga kat dalam Malaysia ni? Lain kalau kau warga negara Malaysia, no problem, tak ada masalah. Itu hak kau, aku tak ada masalah. Keturunan Aceh yang jadi warga negara Malaysia dekat Malaysia ni, silakan nak berniaga, nak jadi kaya, nak apa, kau punya pasal. Tak ada masalah. Kami orang Melayu tak pernah rasa, orang Melayu semenanjung tanah Melayu ni tak pernah rasa cemburu, iri hati. Tak ada hal pun. Sedangkan Cina pun, warga negara Malaysia yang Cina ni pun kaya raya. Orang yang top 10, antara top 10 terkaya di Malaysia pun kami tak pernah iri. Kami tak pernah buat rusuhan, membakar perniagaan mereka, membunuh mereka dan sebagainya. Tak ada. Tak pernah. Hanya kerana iri hati sebab mereka tu kaya raya. Tak pernah. Tak pernah kami memboikot, mendengki dan sebagainya. Tak ada. Itu kaum Cina. Apatah lagi kalau Aceh yang seagama, seiman dengan kami. Kan? Kami tak ada masalah. Asalkan kamu ikut peraturan. Kan? Betul? So jadi jangan mempertikaikan lah. Kami nak apa sekalipun, kami nak kaya ke nak miskin, ini tanah tumpah darah kami. Bukan negara kau Aceh. Okey? Ini untuk warga negara Aceh Indon. Jangan nak perasan, jangan nak kata tanah Melayu ni kepunyaan kamu. Kamu dulu menolong orang Melayu berperang melawan penjajah. Engkau tolong tak pernah berjaya pun. Kata tolong lawan Belanda lah, Portugis lah, engkau yang menghalau Portugis. Pelebana apa engkau menghalau Portugis? Perang antara Portugis halau keluar tu adalah kerjasama antara kerajaan Melayu Johor Riau dan juga Belanda. Mana Acehnya? Mana Acehnya yang berjaya menghalau? Lepas tu Belanda. Yang mana Acehnya yang berjaya menghalau Belanda? Belanda keluar dari Melaka adalah perjanjian Inggeris dan Belanda. Faham tak? Yang memisahkan kekuasaan mereka. Di mana Singapura dan ke atas adalah kepunyaan British dan di bawah Singapura adalah kepunyaan pengaruh Belanda. So jadi British takkan mencampuri urusan apa yang berlaku di kawasan pengaruh Belanda, dan Belanda tak akan campur urusan apa yang berlaku di bawah pengaruh Inggeris. Di mana ada satu tempat tak silap aku Bengkalis ke apa yang menjadi jajahan British serahkan pada Belanda, dan Belanda serahkan Melaka kepada British. Diorang tukar sistem bata. So mana yang Aceh yang katakan berjaya membantu kerajaan di tanah Melayu ni menghalau penjajah ni? Mana dia? Kalau nak berhalusinasi pun jangan cap melan. Bila kau cap melan, itu yang tak apa-apalah kau punya ni, mitos dan sebagainya. Aceh tetap Aceh. Kau nak merdeka daripada Indonesia ke, itu kau punya pasal, kami tak nak campur. Tapi kalau kau nak kata kau nak merdeka, engkau nak bersama dengan Malaysia, nak menjadi wilayah Malaysia dan sebagainya, pergi mampus.
Kalau itu terjadi, aku orang yang pertama yang akan menentang kalian. Kamu mau merdeka, kamu merdeka sendiri. Mau kerjasama dengan Malaysia, silakan. Tak ada masalah. Bila kamu lepas merdeka. Dari segi ekonomi kah, pendidikan kah, apakah, pertahanan kah, mau kerjasama, okey, aku tak ada masalah. Tapi kalau kamu mau masukkan wilayah kamu ke dalam Malaysia, aku orang pertama yang akan menentang. Faham, makcik? Kamu jaga urusan negara kamu. Faham, makcik? Jangan mau sibuk-sibuk, mau mengatur-ngatur urusan negara orang lain. Lebih-lebih lagi Malaysia. Kamu ni dibenarkan untuk cari rezeki, tidak diganggu oleh kerajaan. Walaupun cara kamu salah, patutnya kamu sudah bersyukur. Faham? Jangan sampai kami desak, jangan sampai kami menekan kerajaan Malaysia supaya menghalau kamu semua keluar. Sebab kamu tidak berhak untuk berniaga di sektor peruncitan. Tidak berhak. Tiada warga negara asing yang boleh berniaga di sektor peruncitan. Kamu dapat berniaga atas belah action kerajaan kami. Disebabkan waktu tsunami. Itu fakta. Faham? Sebab tu, kamu punya lebih kurang 3,000 lebih kedai daripada Perlis sampai ke Johor. Merata kedai kamu berniaga. Duduk diam-diam saja. Faham? Jangan nak bercakap, jangan nak apatah lagi untuk mencampuri urusan negara kami. Biar kami mau jadi apa, kami punya suka. Ini negara kami, kamu tak suka, kamu keluar berambus. Kami kaya, kami berjaya, itu kami punya urusan sendiri atas izin Allah SWT. Kami yang usaha sendiri. Kami bina negara kami sendiri dengan cara kami. Faham? Bukannya dengan cara korupsi. Faham? Sebab tu kami menjadi negara kaya raya. Menjadi tumpuan satu dunia untuk mencari rezeki. Menjadi magnet rezeki kepada semua bangsa yang ada dalam dunia ni. Itu fakta. Keterbukaan kami untuk berkongsi rezeki. Tapi jangan kaduk naik jujung, cacing naik ke mata. Jangan jadi bangsat. Faham? Assalamualaikum. Bye-bye.